Setiap bulan, setiap orang boleh belanja sekurang-kurangnya RM2,000 tanpa sedar. Beli telefon baru, tukar tayar sport rim, bercuti, makan yang sedap, dan semua benda ni akan tetap habis. Tapi dengan jumlah yang sama, Tuan Puan boleh miliki satu keping 5 gram gold bar. Emas fizikal berketulian 999 oleh Public Gold adalah aset yang sangat bernilai. Barang yang Tuan Puan beli ada susut nilai. Tapi dengan simpanan emas terus naik nilainya dari tahun ke tahun. Purata kenaikan harga emas 20 tahun lepas naik sebanyak 10% setiap tahun. Emas ni sukar kita belanjakan dan aset yang akan menyimpan nilai daripada bocor dan juga inflasi. Jika Tuan Puan serius nak ubah kewangan dan menyimpan sesuatu yang kekal nilai, 5 gram adalah permulaan yang terbaik. Tuan Puan boleh simpan emas melalui akaun Emascap Public Gold dengan bajet minimal RM100 akan dapat 0.2 gram ataupun boleh simpan lebih ikut bajet masing-masing, dan bila dah cukup gram boleh keluarkan sekeping 5 gram gold bar. Hasil konsisten menabung setiap kali gaji. Dan nak Biar bantu untuk simpan emas dengan ilmu, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.